Di seluruh lautan dunia, terdapat makhluk yang menimbulkan rasa kagum dan juga ketakutan. Jerung. Dengan lebih daripada 500 spesies, setiap satunya memiliki keunikan tersendiri untuk bertahan hidup dalam alam yang luas dan berbahaya ini. Daripada jerung putih besar yang gagah memburu di permukaan, hinggalah kepada jerung misteri yang mendiami kedalaman gelap. Dunia jerung penuh dengan strategi memburu yang mengejutkan. Rahsia tersembunyi dan kehebatan semula jadi. Inilah Amazing Sharks. Basking shark atau jerung basking merupakan ikan kedua terbesar di dunia. Walaupun saiznya menggerunkan, ia sebenarnya tidak berbahaya. Nama basking diberikan kerana kebiasaannya ia berenang perlahan di permukaan laut, seolah-olah sedang berjemur di bawah sinaran matahari. Ketika berenang, jerung ini membuka mulutnya yang boleh mencecah sehingga 1 meter lebar dan tinggi. Air laut akan masuk ke dalam mulut dan keluar melalui celah-celah insang khas di kepalanya. Plankton yang hanyut bersama arus laut akan terperangkap pada struktur halus di insang itu, lalu disedut ke dalam perut sebagai sumber makanan utama. Di Lautan Biru, terdapat seekor pemangsa yang digelar blue shark atau jerung biru. Tubuhnya langsing dan licin, membolehkannya berenang jauh merentasi lautan tanpa banyak usaha. Jerung biru sering memburu secara berkumpulan seperti serigala laut. Apabila seekor mula menyerang ikan kecil, yang lain akan segera mengikut, menghasilkan adegan feeding frenzy yang menggerunkan. Di lautan dalam, terdapat pemangsa yang digeruni. Great White Shark. Kebanyakan haiwan laut tidak pernah menyedari kehadirannya, sehinggalah jerung terbesar dalam dunia ini tiba-tiba menyerang dengan hentaman yang dahsyat. Dikenali juga sebagai white pointer atau blue pointer. Jerung putih besar ini mempunyai gaya serangan yang unik. Ia biasanya muncul dari kawasan air yang kelam di bawah mangsanya. Dengan sekali serangan pantas, ia melakukan gigitan smash and grab yang kuat. Jika Great White terkenal sebagai pemangsa ikan terbesar di dunia, tempat kedua pula diduduki oleh Greenland Shark. Jerung ini juga dikenali sebagai sleeper shark kerana pergerakannya yang sangat perlahan. Kadangkala, ia kelihatan seolah-olah tidak bergerak langsung, seakan sedang tidur di dalam air. Namun, di sebalik sifatnya yang kelihatan malas, Greenland Shark tetap merupakan salah satu pemangsa besar lautan yang menguasai perairan sejuk. Dalam dunia jerung, hanya terdapat satu spesies yang berani merentas dari laut masuk ke air tawar di tasik dan sungai, iaitu bull shark. Jerung ini berbadan gempal, berotot dan terkenal dengan sifatnya yang agresif. Ia tidak kisah berenang di kawasan air yang cetek sedalam hanya 1 meter. Keupayaannya hidup di dua dunia, air masin dan air tawar, menjadikan bull shark antara jerung paling unik dan berbahaya di planet ini. Antara jerung yang paling mudah dikenali ialah scallop hammerhead shark. Bentuk kepalanya yang melebar seperti penukul memberi kelebihan luar biasa. Ia membantu mengesan mangsa dengan deria yang lebih tajam serta memberi kawalan renangan yang lebih stabil. Jerung ini biasanya memburu secara berkumpulan. Satu pemandangan yang menakjubkan apabila ratusan hammerhead berenang bersama di lautan terbuka. Dengan gabungan bentuk unik dan strategi berkumpul